Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan guysku, jadi hari ni kita nak baiki enjin ni. Jadi kita perlukan dray bateri guysku sebab kalau nak tarik wire daripada sana nak guna dray biasa ni jauh juga. Kan. Jadi sekarang ni kita beli dah dray bateri. Jadi dray bateri pula dah sampai guysku. Nampak? Ni dia guysku. Jap saya buka dah. Tu dia guysku. Ni kita buka dah box ya. Daripada kotak. Jadi saya beli dekat beg kuning guysku. Jadi kepada rakan sahabat kalau nak dapatkan pergi dekat beg kuning sekarang guysku. Sekejap saya buka di dalam dia. Tada! Wow, ni. Bila korang beli saya buka. Okey guysku, jadi masa kita beli kita akan dapat satu dray. Jenama macam biasa. Kipas pun jenama ni juga. Antil. Lepas tu ni bateri dia bagi dua. Lepas tu ni kepala dia guysku. Nanti boleh gunalah ni semua ni. Yang penting charger guysku Jadi sekarang ni mudah dah lah kalau kita nak baiki guysku. Kejap saya on dan kita try Yang saya sangat puas hati dengan dray ni guysku. Dia bagi kepala untuk boleh bubuh skru guysku. Saya ambil dalam ni lah ni. Ni nampak ni boleh bubuh tu. Sekejap lagi boleh tengok. Nampak saya dah pasang mata boleh khusus untuk ni guysku. Lepas tu kalau nak buka tayar pun boleh, tinggal tukar mata je. Jom kita pergi baiki boot dulu. Okey jom ni. Nampak? Jadi bila ada macam ni guysku, mudah dah lah dray. Okey guysku, jadi sebelum ni kita guna screwdriver untuk buka ni kan. Memang lambat lah. Sekarang ni korang boleh tengok guysku, saya guna dray ni. Nampak? Masuk je ni. Okey, jadi korang dah tengok kan kuasa dray ni guysku. Jadi kepada korang yang dah dapatkan dray bateri ni guysku, sekali soset je bagi, pergi dekat beg kuning sekarang guysku. Harga tengah murah-murah guysku.